POV pertama kali belajar masak. Okey, bagus. Macam ni. Kan kita anak dara yang tengah nak membesar tu ikut mak belajar. Salam. Assalamualaikum. Bukan kak, ya Rasul, ya Tuhanku. Hello guys, welcome to Iqbal Channel. So hari ini kita akan buat satu video reaksi di mana ini adalah episod 1 kita untuk tonton video-video lucu. Jadi adakah korang semua sudah bersedia untuk tonton sama-sama video ni dengan saya? Oh, jom. Korang jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa korang komen. Share juga dengan kawan-kawan korang, okey? Jom, let's go. Baik, belum tentu baik. Okey, dapat nasi. Uish, lama tak makan tu. Ui, nampak lapar tu. Ui, jangan cakap tu spender. Wih, ini geng, ini bagi saya sangat-sangat tak baik guys. Ini sebenarnya tak kelakar guys. Okay, ini kalau betul ni bukan berlakon kan? Wih, what the... Wih, kesian wih pakcik ni. Sumpah tak kelakar sebenarnya. Okay, sebenarnya kita kalau nak bersedekah, pastikan kita bagi makanan yang bersih. Okay, POV pertama kali belajar masak. Okey, bagus. Macam ni. Kan kita anak dara yang tengah nak membesar tu ikut mak belajar. Bla 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 bla. Salam. Assalamualaikum. Bukan kak, ya Rasul, ya Tuhanku. Bukan. Tapi mak dia suruh bagi salam. Mak dia suruh bagi salam ke apa tadi ya? Salam. Salam maksudnya apa? Ajaran tidak detail. Tahu orang itu baru nak belajar masak. Yang mentua bilang salam-salam tu apa ya? Apa salam ni? Suruh masukkan daun salam. Oh, daun, nama daun tu salam. Masalahnya dia bagi salam. Tadi dia bagi salam, sekarang ni dia salam mak dia. Astagfirullahalazim. Aku kalau jadi mak dia ni, memang kuali aku hempuk kat kepala je ni. Oh, ada video lain, Iyalah, kotor kan. Tak pakai lapis. Astagfirullahalazim. Bukan. Allah. Aduh. Dia tiru sebiji-sebiji. Ni aku rasa ni sebab tu orang kata, okey, waktu pergi sekolah belajar betul-betul, okey, bukan waktu exam periksa kau pergi tiru. Ini contoh-contoh orang yang kuat meniru lah ni, sampai terbawa-bawa kat rumah. Okey, ni rasa macam kat mana ni? Kat India Kat India ke? Okey, dia bagi anak dia makan. Nothing beats a Jet2 holiday. And Okay. right now, you can save Ui! £50 per person. Lepas makan tu terkeluar.
Tak boleh, aku tak boleh. Tengok lagi sekali. beats a Jet2 holiday. And right now, No. Masalah ni betul-betul you cirit can cuy. save £50 per person. Uh. Kotak mangga besar kan? Bang. Masalahnya yang tukang rakam dan tukang edit, kamu jaga-jaga bang Tukang edit jaga-jaga Hah? Hah? Dia cakap apa tadi? Mangga ke akak? Wih, selamba je. Wih. Bang Americanonya satu bang. Tengah bang, BTW bukanya jam berapa bang? jam 9 bang. Tutupnya? Ini tutup. Okey bang. Dia tanya tutup pukul berapa, bukan bagi penutup bang. Tengok. Dia dengan selamba tu dia jawab tu. Bang Americanonya satu bang. Okey, americanonya BTW satu. bukanya jam berapa bang? Jam 9 bang. Tutupnya? Okey, tutupnya. Ini Ini tutup. tutupnya. Kau memang win bang, kau memang win. Es krim nih, bang beli bang. Ya, rasa apa? Rasa apa ya? Enak ya? Rasa original aja dah. Ya bang, minta yang original bang, bukan original kau sodok semua peti ais tu bang. Sebentar. Rasa apa ya? Enak ya? Okey, Rasa original. aja dah. Ah tu originalnya bang. Udah mirip Joker belum dah? Okey, mari kita tengok. Oh ya yeah, bang, sama bang, sama yang macam yang apa? Yang orang dekat India tu yang sama. Okey, video apa pula ni? Video apa pula ni? Bukan anaknya yang dukung tu. Menang besar abang ni, menang besar dia. Ai abangnya suka. Boleh cium lagi tak? Dia bagi lagi. Maaf ya, salah orang. Wah, menang macam tu je. Wah. Okey, video dangdut. Wih, ini jangan cakap kasut dia ni, kasut tinggi dia ni kejap lagi sangkut dekat celah-celah ni memang habis. Memang terabur, confirm. Okey, hati-hati kak, hati-hati. Hampir. Kurang ajar betul. Aku je yang nak selamatkan dia Korang semua sudah tunggu kan dia jatuh kan. Korang tu jaga-jaga, jahat. Korang tu jahat. Dah elok, sangat laju. Okey. Okey, ayo laju ah. Laju. Allah. Saya tak tahulah kalau si gelak ni saya takut. Saya tak tahu lah nak gelak ke macam mana lah. Takut kalau gelak ni takut berdosa. Laju. Ayo laju sangat sampai hilang. Tapi tengok abang ni pun dia pun melayan. Astagfirullahaladzim, aku rasa makin jauh ni. Allah. Oi. Alhamdulillah air dah elok. Astagfirullah. Okey. Timbang. Oh. Pecah Allah.
Aku baru cakap tadi nak gelak takut berdosa tapi ya Allah. Weh, susah oh. Kita faham tak maksud aku? Dah, kita skip video lain lah. Video lain, kita tengok video lain. Kalau bahasa Inggeris buaya, kolok kedai. Kalau Bahasa Inggeris darat, lens. Hah? Oh. Kalau buaya darat, Oh. mirul. Bukan lens, dek. Bukan krokodil, bukan lens. Krokodil. Masalahnya tiba-tiba Amirul tu. Ini semua salah kipas. Sudah jatuh ditimpa kipas. Ui, sakit tu kak. Kak, masalah jatuh satu hal, malu satu hal, kipas lagi yang tak. Lepas tu video ni viral pula. Wih, kesian akak ni. Ni apa? Akak. Aduh. Umur 98 masih rindu lah siap. Wih. Gua rindu siap. Wih. Ini nenek siapa tu? Wih. Wih. Pandai joget. Masalahnya dia joget. Dia joget ular tu. Nek. Gua rindu. Wih, lain macam nek. Raver. Wih. Wih, nenek nak patuk siapa ni nek? Wih. Nenek, astagfirullahalazim. Tengok nombor 5 punya persembahan macam Nek. Baiklah. Rindu boleh, kembali jangan Wan. Astagfirullahalazim, nenek. Okay, bila kau raya jauh-jauh, lepas tu anak nak buayan tapi buayan tak ada. Wih. Bagus weh bapak dia, sumpah. Weh ini 5 minit cukup. Confirm penat weh. Sumpah ni bagus lah. Bagus lah bapak dia. Tengok tu. Salut dengan brother ni. Sumpah. Kan ni orang kata bila kita ada anak, kita apa pun kita sanggup buat demi anak kita. Salah siapa? Okay. Tangan kanan pegang dagu, tangan kiri pegang bahu. Macam tu. Bukan dagu. Dagu dia bang. Dagu dia bukan dagu kau. Allahu Akbar. Dagu dia. Ni soket apa guys? Tercabut sial soket biru ni. Anjing dah ke dalam pula. Ni sial lah benda ni. Benda lain pula yang jatuh. Lagi satu masalah lah babi. Kau main bodoh lagi lah. Banyak betul masalah motor brother ni lah. Pusing ada horn lah pada bapak dia lah. Pusing ada horn. Ini kalau bawa motor pin. Mampus dimaki semua orang ke. Macam anak anjing. Ni apa punya perangai dia babi ni. Sinilah sikit. Apa yang kau malu sangat? Condition 9/10. Ni. Saya nak jual dia lock 30k pasal saya nak guna duit ni. Saya nak jual dia kan. Peak 27, labuh 30, condition 9/10 pasal banyak kulis dekat dia jual kaki. macam baju Tadi saya lock 30 kan. Buka tapak 300 pasal mulut anjing. Yang lagi kelakarnya dia punya gelak tu.
Okey. Okey Kak, aku ikut sekali ni masalahnya. Okey. Kau ni janganlah Balok. Balok jangan balok. Balok tolonglah balok jangan ayam. Balok. Pakcik ni nampak garang. Tapi bukan main dia punya. Palong jangan palong. Pakcik tak record. Pakcik tekan record. Allah, ruginya video. Pakcik, tak, yang tukar rakam ni pun bagilah tahu pakcik tu. Tak record pakcik tu. Dalam kenangan. Video tu dalam kenangan. Simpan dekat memori je lah pakcik. Tak boleh nak tidur, esok dah nak kahwin. Ni normal. Yang biasa orang-orang yang nak kahwin, malam tu confirm tak boleh tidur. Confirm. Guys, so thank you so much. Itu sahaja video kita untuk hari ini. Dan korang jangan lupa subscribe sebab mungkin kita akan ada episod 2, episod 3, episod 4, episod 5. So kalau korang betul-betul suka kita buat video reaksi, mungkin kita akan buat banyak lagi version of reaction. Mungkin video lawak, video seram, okay. Tapi itu bergantung kepada sokongan daripada korang juga. So jangan lupa korang komen, like dan yang paling penting subscribe. Okay guys, thank you so much. Saya gerak dulu. Kita jumpa lagi di next episode. Bye. Assalamualaikum guys. Let's go.